Aku ni kalau raya, aku tak ada baju raya. Hari raya tu lah mak aku beli baju sekolah. Hari raya beli baju sekolah? Macam mana tu? Sebab bapak aku kerja, kan kerajaan. Bila hari raya dia orang dapat duit bonus. Duit raya lah. Duit bonus raya. So masa tu, bapak dengan mak aku pergi belikan aku baju sekolah adik-beradik. Bukan baju raya? Bukan baju raya. Sebab raya tu berarti buka sekolah pakai baju baru. Baju baru. Betul. Jadi kita orang, bukan aku seorang tau. Ramai kawan-kawan aku ni yang kan. dekat situ. Raya pakai baju sekolah. Ya ke? Ni je. Engkau tak rasa benda tu. Ini Ada gambar? gambar kamera. Yang ada memori je. Hitam putih, dunia tak selamanya kelabu. Bila Rosyam dan Nana hadap mentari baru. Hitam putih, jawapan dalam setiap soalan. Bersama-sama tembus batasan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, puasa pun dah sampai kepada penghujung kita. Terima kasih kerana sentiasa support kita punya podcast Hitam Putih. Thank you Datuk. Kalau tak ada Datuk dengan Usanita, yalah, tak adalah kita Hitam Putih dah masuk season kelima. Dan orang kata season kelima ni kita dah bawakan orang kata lebih daripada berapa juta viewers tu. Ya. Kan, dan saya rasa mungkin ini juga salah satu juga cara kita bagi orang kata pengajaran, pedoman, iktibar. Bukan untuk dia orang, untuk kita jugalah. Tak, setiap kali kita interview ataupun kita adakan Hitam Putih ni, kita pun sendiri buat pengajaran bagi diri kita. Jadi hari ni sempena orang kata malam raya ni malam raya. Aku pun macam ni lah Tok. Aku selalu kacau kau. Aku banyak menguris hati dan perasaan kau kan. Alah. Jadi nanti aku cakap terus terang lah. Bukannya aku nak menguris hati dan perasaan kau kan, tapi yalah, biasalah kita kawan-kawan kan. Betul. Kadang korang kat luar pun sama juga kan sebenarnya. Tapi orang kat luar sana janganlah take serius. Tak ada pun benda tu betul-betul. Maknanya itu adalah dalam hitam putih kita. Tapi yang aku puji kau cantik tu betul. Tak, maksud saya yang Datuk ada sikit kadang-kadang provoke, ada sikit kadang-kadang kasar. Kau kena tahu. Kena tahu. Kalau tak provoke, tak keluar. KL tak nak cakap. Betul. Jadi aku provoke sikit. Jadi hari ni sempena hari raya ni tu kita nak ceritalah kat diorang ni. Janganlah diorang ni salah faham. Janganlah diorang ni salah anggap. Ataupun janganlah diorang ni nak judge kita. Raya kau selalunya macam mana tu? Raya saya macam biasa. Kau balik Negeri Sembilan ke? Balik Kelantan ke? Kau raya KL ke? Kalau setiap kali hari raya saya bagi peluang kepada suami saya. Maksudnya akan beraya di sebelah suami lah. Sebab mak saya, keluarga saya banyak di Kuala Lumpur. Jadi kalau kadang-kadang hari raya tu memang kita akan balik dan pulang ke rumah mak mertua kat Kelantan. Biasanya kalau kat Kelantan tu kan Kelantan ni diorang, sekarang saya jumpa kawan saya orang Kelantan kan. Dia kata, kau tak penat ke bawa kereta jauh-jauh kan? Dia kata, bang, dia kata, itulah raya dia cakap. Itulah kemeriahan raya. Dia orang 14 jam duduk atas jalan. 14 jam. Sebab dia kata, kadang-kadang kita berhenti tepi, jumpa orang lain, apa. Suasana tu ada, orang kau balik ke mana, lepas tu pula, dalam on the way tu, dia orang telefon, kat mana ni kan, tanya. Dia kata, macam tak sabar-sabar nak, dia orang sana menunggu, yang sini nak balik kan, dia kata 8 jam, 10 jam, 12 jam. Tapi pada mereka saya rasa itu memang excitement mereka lah. Memang dia orang tunggu momen-momen tu. Ada yang kadang-kadang dulu saya tengok adik ipar saya pun balik 21 jam ada, 18 jam. Tapi okey je dia orang sampai kan. Cuma memang sesak tu nak ke Pantai Timur. Sesak raya? Sesak raya. Itulah situasi. Dulu zaman-zaman Datuk dulu macam mana? Dulu kalau macam kat KL raya kan, KL ni kosong. KL kosong Kosong sebab dulu kebanyakan orang yang datang merantau ke KL. Dia merantau ke KL. Bila raya, KL ni memang kosong. Kita boleh tidur atas jalan. Lengang sangat. Sebab lepas tu lama kelamaan, yang datang ke KL tu, mereka dah bermastatin kat sini. Dia dapat anak. Betul. Dan itu jadi rumah ibu dia orang. Dekat KL jadi rumah ibu. Jadi lama-lama sekarang, sebab tu sekarang ni kat KL, kalau raya, penuh je. Dekat kampung pula kosong. Sebab banyak yang dah mati. Betul. Sebab contohnya, ini atuk dengan nenek. So dia ada anak 5 orang. Anak ni merantau. So dia orang membesar dekat satu tempat tu, lepas tu dia dapat anak. Lepas tu masa atuk nenek ada, dia orang balik tau. Balik raya.
Tapi sekarang ni, yang ni dah tak ada. Betul. Bila ni dah tak ada, Pak Long dah tak ada, Mak Long dah tak ada, kampung dah kosong. Sebab tu kalau kita balik kampung-kampung banyak rumah-rumah tinggal. Sedih lah tengok sebab masa dulu, contohnya saya orang KL. Orang rumah saya orang Melaka. Bila saya balik tu kat Masjid Tanah kampung dia. Jadi kalau saya masuk daripada highway Seremban tu, saya masuk Pedas Linggi kan. So saya masuk daripada masuk jalan ke Linggi tu, lalu Lobok Cina sampai Masjid Tanah tu, saya akan nampak kampung kat situ meriah gila. Rumah ni gang kereta banyak apa sekarang. Sekarang ni kalau saya pergi balik kampung saya, rumah yang satu ketika dulu yang saya tengok meriah tu semua dah tutup. Hari biasa pun dah tutup. Dah tak ada orang. Tak ada orang nak maintain. Betul. Sebab semuanya dah komitmennya di Kuala Lumpur. Dia orang bekerja, membesar, semua dah jadi, dah build family pula kat Kuala Lumpur. Perubahan zaman lah. Jadi saya pun sempat merasai yang masa arwah atuk dan nenek saya ada, masa kita balik kampung lah. Maksudnya balik kampung belah ayah. Belah ayah. Kat mana? Kelantan juga. Oh, Kelantan juga. Jadi merasai dah balik yang 11 jam, 13 jam kan. Kau buat apa kat dalam kereta tu? Tak ada tu. Kadang-kadang saya bising. Masa tu bukan ada handphone pun tak ada kan? Tak ada. Tapi kau kuih hidung lah. Mana boleh bulan puasa. Juga malam. Jadi keluarnya sahur. Sampainya buka pun ada, kadang-kadang nak sahur balik pun ada. Kalau boleh nak buka kan. Dengan nenek semua kan. So, ya baiklah. Tengoklah. Tapi itu pengalaman-pengalaman lah. So, kadang-kadang bila jam tu, berhenti kat mana, kat Guru Musa ke apa, jumpa pula kawan kita. Kan? Dia pun balik kampung juga. Dia pun jam juga. So, tu antara pengalaman-pengalaman lah. Tapi selepas tu, lately ni dah banyak balik naik kapal terbang lah tu. Tapi kadang-kadang kita tengok sekarang ni, raya dia tak macam dulu tau. Sekarang ni kadang-kadang budak-budak sekarang dia ambil kesempatan. Dia orang, maaf cakap lah, aku pun ada anak juga. Sama kan. Kadang-kadang dia orang lebihkan kawan. Lebihkan saudara mara. Lebihkan saudara mara. Kadang-kadang Pak Long kau, Mak Long kau punya rumah kau tak nak pergi. Sibuk nak pergi rumah kawan. Ini Pak Long kau, ni saudara dengan bapak kau, dengan mak kau ni. Kau tak pergi. Tapi kau sibuk kan. Pagi-pagi bukannya kau nak telefon Pak Long kau. Tak ada, kau telefon kawan. You kat mana? FaceTime. Betul lah. FaceTime apa kan? Budak sekarang ni. Sekarang dia orang minta maaf pakai WhatsApp je. Masuk dalam grup. Selamat Hari Raya semua. Saya menyusul 10 jari. Mohon ampun dan maaf. Kalau tak raya pun, hari biasa pun kalau dia buat salah, kalau apa pun, dia tak datang dah jumpa. Cuma hantar WhatsApp je. Ini aku tak boleh brain. Macam mana kita nak bendung dia ni? Tak boleh nak bendung dah. Tapi tak boleh buat apalah. Itu memang dia punya zaman dia orang. Zaman dia orang. Tapi itulah silaturahim yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ialah kunjung mengunjung. Kan agama kita mengajarkan kita kunjung mengunjung dengan sanak saudara. Sebab itu benda yang manisnya setahun sekali. Betul. Bukan hari-hari kita buat. Sebab hari-hari biasa ni semua dah sibuk. Betul. Semua sibuk kan. Jadi benda tu kalau kita tinggalkan, budaya orang Melayu tu akan diambil alih oleh budaya negara-negara luar. Kan budaya Melayu tu. Budaya Melayu ni kunjung mengunjung ni, dia kalau dulu kat kampung-kampung saya besar kat KL. Tapi bila saya pergi kat kampung rumah saya ni, dia orang kalau datang ni segerombolan. Ramai-ramai. Semua datang. Alamak. Dia datang. 4 kereta dia datang kan. Bro, Assalamualaikum. Yang kecil, rumah kampung kecil, yang mana tua-tua duduk sini, yang remaja pula duduk sini, yang anak dara duduk sini, yang kecil main kat sini kan. Kecoh. Dan bukannya kata, dan dia pula akan masuk ke dapur yang anak dara menolong. Bukan kata orang rumah macam sekarang datang main phone. Hai Pak Long. Selamat Raya. Betul lah tu. Tak ada pun rasa. Pak Long tak pakai baju raya? Kau jangan gelak. Tak betul. Memang betul lah. Semua. Semuanya macam tu kan. Tapi itulah tu. Bila kita kata amalan kunjung mengunjung ni, dia memang kadang-kadang kita dah letak dah. Macam dulu saya kecil-kecil pun, bila saya tengok my dad dengan mak saya dengan bapak saya ni, dia letak dah. Okay, kita balik rumah Wan dengan Datuk. Lepas tu, hari raya tu lepas solat raya. Solat raya, makan, pergi kubur, lepas tu kita makan sama-sama ramai-ramai makan. Selepas tu kita dah start dah. Aktiviti kunjung-kunjung tu. Okey, rumah pertama. Dia atur dulu ni. Pergi rumah siapa dulu. Pergi rumah siapa nombor 2. Pergi rumah siapa nombor 3. Yang sekeliling ni berdekatan dengan rumah nenek lah. Sekarang pergi kubur raya ke-10.
Dulu kalau katakan besok nak raya, kalau 2 hari lagi nak raya, kubur tu penuh dengan orang. Betul. Kubur penuh. Maknanya itu menunjukkan kasih sayang kita kepada insan yang pernah bersama dengan kita. Walaupun dia sudah mati, dia dapat tengok kita datang. Betul. Kan? Tapi sekarang ni 10 hari raya belum tentu lagi ni. Budaya lah sekarang ni. Bukan, Budaya tu budaya tu ditinggalkan ataupun itu adaption yang tak dibuat. Kalau parents dia tak pergi, tak ada continuity pada anak, tak suruh anak pergi, anak tak pergi dah tu. Kan? Dulu lagi seminggu nak raya, orang bawa sabit tau. Sabit tu apa? Bawa sabit. Sabit tau sabit? Sabit. Sabit, parang. Pergi bersihkan kubur. Ya. Nak raya sama-sama. Walaupun dah mati, kita dapat rasa nak raya sama-sama. Walaupun keluarga kita ada kematian kan, dah mati, kita macam nak raya sama-sama. Kan? Betul. Jadi kalau pagi-pagi raya kan dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedih tau. Betul, sayu sedih je. Ini pagi tu dah Allahu Akbar, Allah. Hoi, kau apa lagi yang kau buat kat dalam? Bangunlah. Jadi macam tu kau. Betul, jadi kena jerit-jerit. Tak siap lagi, tak kau pagi. Macam tu tak? Saya dulu saya rasa tak lah. Tak adalah. Kau macam asal kau baik sangat? Tak, memang betul lah. Kita dah tengok dah. Mak kita angkat muka tu je kita dah tahu dah. Bangun tidur tu mak tu dah cakap satu perkataan je kita dah tahu dah. Okay, pergi toilet. Masing-masing kena tahu. Jangan nak berebut toilet tu. Siapa cepat pergi mandi dulu. Pergi bersiap dulu. Yang lelaki nak pergi masjid, nak pergi apa, dia semua nak siap. Maknanya jangan nak tunggu-tunggu. Mak dengan bapak saya macam tu lah. Ada bukan amalan lah, budaya orang dulu kan. Kalau pagi lepas main subuh tu, dia orang akan pergi kubur. Daripada kubur tu terus dia pergi solat raya. Solat raya baru dia balik rumah. Dia dulu lah, sekarang itu saya cakap tadi aturan. Sekarang dia sampai pun dah khutbah raya. Kalau macam contoh malam raya tu. Tu satu lagi kemeriahan dekat dapur. Kalau yang perempuan 10 akhir Ramadan dah hias. Pelita dengan langsir. Langsir kuning, aku biru. Dulu kan dia punya lain tau dia punya tu. Kan sekarang kau tahu langsir apa pun orang tak ambil pot. Tak ambil pot. Lepas tu orang pun tak ada nak menghargai yang kalau kata malam 7 likur kan. Barang senang dapat. Barang senang dapat. Dulu-dulu nak dapat langsir baru setahun sekali. Betul. Nak pasang pelita ni kau kena dulu semua orang ada bajet. Bukannya beli pelita, ambil buluh. Jadi maknanya semua orang boleh. Sekarang dah ada lampu LED je tu. LED tu mampus. Yelah, maknanya sekarang kan dia jual kan, letak je, pacak je. Dia orang tak ada lagi nak guna macam style dulu, nak beli pelita tu, nak keluarkan sumbu, nak letak minyak tanah. Sebab itulah bila kau taruh ambil buluh, kau taruh ni, kau ajar anak kau. Jadi kau nampak erat tu kan. Sekarang senang. Tak ada. Hello. Mana? Tolong rumah saya tolong pasangkan ni LED ni. Habis. Kat Shopee boleh jual. Shopee boleh jual, cocok-cocok macam tu kan. Dia letak je kat situ kan. Makanan macam mana untuk makanan? Makanan selalunya kita kalau kita tengok lah, kalau macam contoh kalau balik Negeri Sembilan, makanan dia berbeza. Lodeh. Orang Negeri Sembilan kan. Lodeh tahu lodeh? Tak tahu, lodeh tu macam lontong lah. Lontong punya kuah tu kan. Kuah kuning tu kan. Sedap tu, tahu kuah kacang macam ni kan. Itu makanan ni mengikut negeri. Ikut negeri. Masa tu lah masakan negeri tu keluar. Ya betul. Macam rendang. Walaupun kadang-kadang sama, kita tahu tu rendang-rendang. Tapi kalau orang Negeri Sembilan, rendang dia lain. Rendang dia tak pakai bawang. Maksudnya rendang pakai slipper? Tak adalah. Rendang dia tak guna bawang. Dia memang pakai cili api. Pakai pakai kerisik cili api. Lepas tu terus santan. Berat lah kalau rendang pakai slipper. Ada Tempat Datuk. Mak saya. Mak saya buat rendang pakai slipper. Masak pakai slipper tu bukan yang guna pakai slipper tu. Aku cakap tu. Mak aku buat rendang pakai slipper. Mak kau buat rendang pakai apa? Pakailah juga slipper tu. Dia lah guna slipper tu. Kau ada suka fikir aku. Aku cuba nak jadi baik. Gaya. Aku cuba jadi baik. Gaya. Cuba behave sikit. Tapi kalau mak aku buat rendang, dia punya apa tu, yang apa, kelapa, kerisik tu banyak. Lagi banyak kerisik tu, lagi sedap lah dia punya tu kan. Kalau orang Perak, dia rendang tok. Orang Kelantan, rendang nek. Rendang nek dia tok dengan nek. Orang Kelantan rendang apa? Rendang biasa je. Rendang apa? Rendang ayam, rendang daging. Yelah, dia panggil rendang apa? Saya tak tahu. Saya memang tahu dia panggil rendang. Benda tu kahwin dengan orang Kelantan kau tak tahu.
Sebab pagi raya dia jarang ada rendang. Habis Pagi raya dia orang memang dia orang akan makan nasi dagang. Itu kan hari-hari makan nasi dagang. Masak nasi dagang. Itu kan hari-hari makan nasi. Tak ada. Itu masakan nasi dagang. Ada ketupat-ketupat dia pun ketupat yang manis tu. Ketupat daun palas. Pulut-pulut. Pulut daun palas tu. Bukan ketupat macam ni. Tak, dia ketupat yang 3 sikit tu. Tak pandai. Jujurnya tidak pandai. Apa guna kau hidup? Kau tak tahu buat ni. Tak tahu tu sebab ada yang instant sekarang. Sebab bila zaman saya nak buat nasi impit, saya pakai yang instant je. Saya jujur. Tak tahu. Dia tiga ni. Ayam ke? Tapi dulu arwah atuk aku, Ha. dia boleh buat bentuk binatang. Ni. Ketupat dengan daun kelapa ni, dia boleh buat bentuk binatang. Tapi sayang, anak-anak dia tak ambil apa. Aku tak belajar. Dia tu, aku patut anak dia lah. Mana aku dah ke bawah dah kan. Apa pula? Patut belajarlah buat benda tu kan. Ada ketupat bentuk binatang. Engkau sekarang tak, dia Yelah boleh. maksudnya kalau Datuk. Engkau marah aku tapi ni pun kau tak tahu buat. Saya memang tak tahu. Saya memang buat yang Asal kau tak belajar? Sebab saya memang tak perlu untuk nak belajar. Jangan ada gaduh. Slow. Ni raya raya. Ni kau masak ke ni? Kau masak ke? Ni. Ha. Ini bukan saya masak. Ini ada orang yang lain masak. Yelah orang kayangan kan. Ni orang lain masak. Orang kayangan order je. Kita order je Tok. Ni zaman-zaman mudah ni Tok. Kan? Order je lah tekan telefon. Tok, hari raya Tok, ada orang dia akan bagi tahu kita, okey besok nak raya. Nak order apa untuk makan pagi raya. Pukul 7.30, boom, dia dah sampaikan dah. Lodeh, lontong, sambal Jawa, ketupat, gerebak-gerebuk. Semua Bayar je. bayar je. Aku tak kisah benda tu. Tapi yang aku kisahkan, yang kelang kabut dekat dapur tu aku suka. Itulah momen. Momen tu kau takkan dapat selalu. Ya, betul. Selalu kau buatlah hari biasa pun seorang ada hal sana, seorang ada. Tapi kalau raya dia berkumpul tu, dia kau tengok. Wah, masa tu kau tengok mak kau jadi bandar. Ya, duduk. Dia arah. dengan kain batik dia sampai kat sini. Kain batik dia sampai kat sini, kan. Kelapa mana kelapa? Yang kau tengok kelapa mana dah pukul berapa dah ni? Kan? Kerisik mana kerisik? Bapak kau tu tak habis-habis lagi dengan bakar lemang pada pagi tadi tak siap-siap. Suasana tu. Suasana, betul. Suasana lepas tu. Yang kau ni kecil-kecil yang pergi main kat luar boleh tak? Malah cucu dia. Ya, sibuk duduk kat dapur. Kecoh. Kau tak dapat tau. Sekarang kau tak ada benda. Betul lah, betul. Momen tu dah berkurangan. Orang tak suka nenek, tak suka nenek. Oh, suka atuk. Kan? Betul. Sekarang tak ada budak-budak sekarang. Tapi malam raya, malam tu jugalah semua orang pun ambil kesempatan pasang lampu raya. Di gotong royong tu. Gotong royong tu. Bukan elok pun dia pasang pun. Bukan rahsia tu, bukan elok. Ada dulu dia menjahit tau. Dah malam-malam ni masih jahit ni. Besok nak gantung ni. Nak raya. Mengang macam mata. Kan? Tapi momen tu. Dan momen tu juga ada sepanjang Ramadan. Sebab dia nak siapkan nasi dan tu masa nak pasang hari raya. Jadi daripada malam pertama start malam Ramadan tu dia orang dah start dah. Sikit sampai. Tapi yang paling kelakar kau tahu apa? Bila cucu balik kampung. Ni atuk ada semua ni. Bapak dah marah. Puasa. Katalah besok nak raya. Kau duduk kampung. Kau dah lari kat sana. Kau dah lari kat sini. Kau dah lebih. Kau tahu dah lebih. Nek. Nak buka puasa. Buka. Mama. Wah, nenek masuk. Nenek masuk. Dibakar pula dengan laki dia ni, atuk ni. Buka je. Besok dah raya dah. Tak apa, nanti boleh ganti. Bapak macam nak marah pula bapak ni. Kan atuk ni backup. Cucu memang dah. Cucu kan. Bagaimana cucu tu mengambil kesempatan nenek dia dengan atuk untuk cakap, the power now is not you, mommy and daddy, but the atuk and nenek. Because ini rumah atuk, rumah nenek. Atuk yang berkuasa, not you. Wah, bila dia dapat buka puasa setengah hari ada tak apa. Wah, boleh makan. Oh, nenek, I love you. Aku sayang nenek. Selalu macam tu lah. Nenek dengan atuk ni dia kalah. Kan? Lepas tu mak dengan ayah tak payah cakap apalah. Apa lagi tu momen-momen masa zaman tu? Tapi aku momen yang aku sedih dulu kan. Aku duduk Mas Tinggan. Aku ni kalau raya, aku tak ada baju raya. Hari raya tu lah mak aku beli baju sekolah. Hari raya beli baju sekolah? Macam mana tu? Sebab bapak aku kerja kan kerajaan. Bila hari raya dia orang dapat duit bonus. Duit raya lah. Duit bonus raya.
So masa tu bapak dengan mak aku pergi belikan aku baju sekolah adik-beradik. Bukan baju raya. Bukan baju raya. Sebab raya tu berarti buka sekolah pakai baju Pakai baru. baju baru. Betul. Jadi kita orang, bukan aku seorang tau. Ramai kawan-kawan aku yang dekat situ. raya pakai sekolah. Ya ke? Iya. Kau tak rasa benda tu. Ini sebab dulu ekonomi kita teruk tu. Ada gambar? Gambar kamera tu. Yang ada memori je. Memori je. Lepas satu hari tu kan, orang-orang pun dah adalah ekonomi dah naik, ada baju Melayu. Jadi satu hari tu, yalah mak aku ni, kita orang ni asnaf. Ya. Jadi mak aku ni nakkan anak dia pakai baju Melayu. So mak aku beli kain. Mak aku ada hutang tu, mesin singa kan, pakai kaki. Jahit. Jadi mak aku ni jahitkanlah baju Melayu untuk anak-anak dia. Tak tahu macam mana dia ukur. Dia bukan tahu menjahit pun. Dia ukur. Baik. Besok tu baju first time dalam hidup aku pakai baju Melayu. Warna oren cair. Okey. Warna oren cair. Baju kain cotton je kan. Masa tu malam tu dah gosok dah pakai striker arang. Betul striker arang? Tahu yang striker tahu arang. Dia pakai arang tu, lepas tu kau takut dia melekat, takut dia terbakar, kau kena taruh dekat daun pisang dulu. Baru kau gosok kat sini. Kau dah kena taruh. Poket sengit. Contoh dia nak jahit tu. Tak, mak aku bukan tukang jahit. Poket tu sengit. Betul. Ni sengit. Kali mak aku cakap, pakai je lah. So besok Sebut saya. sampai tahu lah kutu kan. Asal ke baju kau sengit baju sengit. Lepas tu dia kutuk mak aku, mak kau tak tahu jahit. Budak-budak kan. Jadi kita pun macam alamak kan. Dah macam mana 3 hari tak buka. 3 hari tak buka baju. Bukan tak buka, maksudnya simpan balik. Besok pakai Pakai balik. Baju Melayu. Baju Melayu Tak ada orang lagi kutuk pula. Pakai lagi baju sama. Di bapa dia orang dah masa dah. Hari dia orang pun dah bebal kat kan. Sebenarnya baju dia orang pun sengit kan. Kan mak dia orang juga jahit kan. Kan sengit. Kadang-kadang langsir pun sengit. Langsir pun sengit. Jadi momen ni membuatkan aku rasa macam, tapi sekarang ni aku dapat baju pula sampai 22 pasang. Hebat. Tak ada dah. 22 pasang. 22 pasang setiap warna ya. Setiap warna ni. Ini apa ni? Ni bulan, ni bintang. Dia bagi aku. Siapa sangka? So sebab tu aku nak cakap dengan korang semua. Kadang-kadang kita tengok orang, kita susah, kita tengok orang. Tengok kita doa. Doa kita usaha supaya hidup kita boleh berubah. InsyaAllah dengan usaha hidup kita boleh berubah. Tak sentiasa lama-lamanya kita akan sampai ke tahap tu. Tapi sekarang aku tengok baju Melayu dah murah. Baju Melayu senang tak dapat. RM50 dapat baju dah. Betul. Kan duit sekarang dah lain macam dulu kan. Dulu pergi raya orang dapat 10 sen. Sonok. Yes. Sebab dulu nilai 10 sen tu macam nilai dia RM1. Zaman aku 1 sen boleh pakai lagi. 1 sen boleh pakai lagi. 1 sen boleh dapat aiskrim. Jadi Aiskrim Malaysia tu. Tahu aiskrim Malaysia tak? Yang aiskrim batang tu. Warni tu. Yang warna-warni tu kan. Dapat lagi. RM10. 10 sen tu boleh beli apa? Wih, 10 sen beli nasi lemak. Sekarang Nasi lemak ada telur tau. Sekarang nasi lemak berapa? Ui, tengoklah nasi 10 lemak. 10 sen boleh beli apa? 10 sen boleh beli apa? Tak boleh beli apa 10 sen ni. Tu dah cakap. Oh iya ke? Tak ada benda kan 10 sen? 10 sen. Ada orang jual benda 10 sen. Habis yang sibuk dia keluarkan duit coin 10 sen buat apa? Untuk tambahan kepada 60 sen tu RM10. Tapi sebenarnya kita tak ada guna dah 10 sen. Ada. Pula tak ada. Tak lah, maksudnya untuk nak betul-betul ada barang you nak pakai untuk 10 sen, nilai 10 sen tak ada lah. Dia jadi dia jadi tambahan je lah. Kau tak nak makan ke? Datuk Mel lah makan. Saya nak sebenarnya hidang ni untuk Datuk. Tak, kita ni raya ni. Kita je raya. Tak ada orang lain. Aku saya tengok muka kau. Dah setiap episod. Sama? Mana kawan kau yang kata nak datang tu? Ada tu. Mana? Jadi kan dia datang lah. Aduh. Asyik muka kau tengok muka aku. Muka aku. Itulah dia. Penyai raya tu. Kan nama pun raya. Datuk nak apa? Sate ke? Aku nak sate apa? Sate apa? Sate ayam satu, sate daging satu. Lepas tu kau taruhkan kuah kacang ni. Lepas tu kau taruhkan tu ketupat 2, taruh timun sikit. Waalaikumsalam. Kita orang ni tak kita orang tak ada kursi, duduk kat sini dah. Duduk bawah je lah, duduk bawah je. Ni siapa ni? Kawan. Oi kan. Alamak, main tak jumpa kawan. Dari mana?
Dari mana? Mahal. Tadi kita orang tengah lepak-lepak cerita pasal raya dulu raya sekarang kan. Jadi korang punya raya macam mana? Okey. Ha? Saya ke? Kau dah Pas raya. Saya. Raya tahun ni alhamdulillah. Macam biasa je lah kita sama je kan. Tak balik kampung. Tahun ni tak? Nak elak jam lah tu. tak. Apa ni puasa tak turun badan. Turun lah. Oh, dulu lagi besar. Ada penurunan ni sebenarnya. Tu yang ambil kuih je. Jemputlah. Biasa, datang. So apa ni raya tahun ni raya tu rasa meriah ke tak meriah pada zaman kau yang muda-muda? Bila dah Dah tiba-tiba tanya soalan kan? Ni kena interview kau apa ni? Aku tanya lah kau jawab. Yalah, meriah. Lagi meriah lah. Meriah tu meriah. Tapi dia meriah bila tengok orang lain yang lagi meriah. Tengok anak-anak meriah, budak-budak. Dulu kita yang meriah. Mana kau tinggalkan bini kau lah ni? Kenapa Apa tak bawa? Duduk kat dia banyak. Duduk kat dia banyak, sudahlah. Tu anak je. Wah, besar betul. Bukan. Kawan ni Saudara ke ni? Saudara serumpun. Padahal dia jawab. Tak, tadi kita orang tengah bincang berdua lah saja raya-raya dulu dengan raya sekarang. Kita orang bincang raya dulu lain, raya sekarang lain. Tok, ambil mic balik Tok. Apa tu? Kau makan lah ya? Sila-sila makan. Kita orang nak borak-borak ni kan. Sila. Makan. Apa ni kadang-kadang kita tak boleh lupakan juga ada orang yang sambut raya dalam keadaan yang orang cakap kemurungan sebab ada saudara mara sakit. Yang paling sekarang ni kita kena ingat yang mereka di Palestin. Itu yang paling kita kena ingat. Bila cakap minta aku jam lah tu. Tak, betul. Sebab kadang-kadang tu yang kat Malaysia ni yang ada dekat dengan kita ni memang kita tahu rakyat kita saling bantu-membantu. Tetapi keadaan mereka di Palestin tu, saudara Islam kita tu yang tengah yang kata di bumi Gaza yang memang dalam peperangan, dia orang sambut Ramadan hari tu pun tu saya tengok syahdunya. Apatah lagi dah hari raya tu. Dia orang tak ada dah rasa-rasa nak ada momen macam kita ada ni. Momen dia memang betul-betul momen yang tinggal perang, momen yang kehilangan ibu, ayah, anak dalam mati syahid. Itu momen dia orang lah. Tapi sebenarnya dia orang raya ni dia orang tak heran sangat. Dia tak heran raya tapi dia orang Ramadan. Ramadan tu lah. Tapi Palestin ni ialah Gaza. Rumah dah tak ada. Itulah. Duduk dalam kemah. Baju apa semua kekurangan. Apa? Baru ni saya jumpa dengan ada satu orang ni. Dia orang Palestin kan, adik-beradik banyak dah mati apa semua. Tapi dia orang punya hati dia lain tau. Dia kata, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makcik aku, pakcik aku, adik aku, abang aku mati syahid. Alhamdulillah. Nampak kan? Dia orang punya ni. Minumlah, minum. Saya pun cakap lili Ya, minum. Dia tadi tu, dia tak berhenti tu makan. Ni. Ini daripada, ni ada kawan saya. Dia kerja kat Wanda Coffee. Dia bagi kan. Lepas tu ni pun Kalpis ni soda dia bagi juga. Sebenarnya nak cakap juga dekat situ ada muka dah tu. Dia buka aku. Minum lah. Okey, yalah Palestin. Tapi apa pun sebenarnya kita nak cakap, saya nak cakap macam mana tu? Kalau kita ada duit yang terlebih tu, bolehlah kita macam kita orang cakap dermakan sumbangan pada Palestin kan. Teruskan membantu. Yalah, kalau katakan kita ada rakyat kita ada 30 juta. Kalau bagi seorang RM10 pun seorang RM10 berapa puluh juta tu kan. Dari kita dapat bantu mereka. Kurang-kurangnya mereka rasa yelah, orang kata trauma, tangisan, jeritan tu semua dia orang still ada terbayang dan still lagi ada dekat telinga mereka. Tapi at least ada something untuk mereka rasa nikmati kan tu kan. Makan ni. Saya lagi. Sebab saya nampak tong tu besar. Macam muat je. Macam muat je. Lilis makanlah. Makanan. Ya. Ni makanan Indonesia tidak ada di sini. Tok, kau tak nak bayar aku duit raya ke tu? Bagi duit raya? Datuk patutnya bagi saya sebab kita yang tua kepada yang muda. Konsep kita macam tu. Kau tahu bila orang tua ni banyak dah serba kekurangan. Kau faham tak? Orang tua ni banyak dah serba kekurangan. Yang muda-muda ni lah bagi. Boleh Tok, boleh. Kau bagilah. Tapi 1 tahun berapa banyak duit raya kau terpaksa keluarkan?
Aku gila kau. Aku dengan cucu aku 6, dengan anak aku walaupun dah kahwin. Duit raya lah Duit maksudnya. raya. Duit raya tu. Duit raya tu, tak Tok, saya tak pernah ada bajet tu duit raya. Maksudnya bila ada je orang datang, bila ada saya memang bagi duit raya. Aku je lah, aku bagi cucu aku tahu RM10 je lagi. Dia pernah aku ni. Apa ni tu? Takkanlah cucu RM10 tu. Yelah, dulu ada dengan Cina buka tu. Apa ni tu? RM10 je. Itu bukannya cucu je. Yang kadang-kadang anak orang datang nak beraya kan. Kadang-kadang datang tu memang tak boleh dah bagi. Dia memang daripada kita dia buka kadang-kadang dia tanya, takkan dah RM1 dengan RM5 ni cik? Kena. Ya, kena dia? Aku kena. Kenapa? Lah, Rosyam Noh bagi RM5 je. Kalau ramai-ramai. Apa lagi tak bagi seorang RM5? Bajet lagi. Bajet lagi. Dia cakap kuat ni. Lah, Rosyam Noh bagi RM5 je. Aduh, masak aku. Tapi yang bestnya kat negara kita ni tu kita ni berbilang kaum. Betul. Kita cakap pasal Semenanjung, kita tak tengok orang dekat Sabah, Sarawak ada banyak etnik yang, tapi dia orang memang ada raya dia orang. Tapi secara tak langsung bila raya Aidilfitri ni satu Malaysia ni akan sambut kan. Uish, itu lagi makanan dia orang lagi meriah. Saya tak pernah tahu raya dekat Sabah atau Sarawak. Saya tak pernah. Saya raya paling jauh saya raya pun saya pergi raya yang biasanya sambut raya pertama Melaka je lah. Tak pernah buat. Orang rumah saya orang Melaka. Kalau tak pernah lagi rasa macam raya pertama sambut raya dekat Kedah. Tak pernah. Tak pernah. Saya tak mana gila mak ada apa semua. Tak, saya pernah raya di Arab Saudi. Kita buat umrah 10 hari Ramadan yang terakhir dan kita sambung raya. Sedap untuk raya kat sana tu. Raya kat sana tak ada macam kita kat sini tu. Diorang hari raya kat sana, diorang bukan macam kita beria nak pakai baju raya, tak ada. Raya tu rehat sebab diorang dah penuh sebulan bulan Ramadan tu. Jadi hari raya tu diorang banyak berehat. Kerana diorang dah buat amal ibadat, diorang betul-betul kan dah raikan Ramadan tu. Jadi hari raya pada mereka adalah biasa saja. Tapi sebenarnya kalau pergi ke Dubai, diorang sambut Ramadan tu besar. diorang sambut Ramadan tu yang besar. Kita raya besar. Raya, tapi diorang tak ada kunjung-mengunjung hari raya, tak ada. Tak ada. Tak ada, masing-masing. Ya je. Saya raya kat sana lah tu. Saya pernah raya kat sana. Kau raya kat masjid tu. Tak, saya... Mana kau pergi raya kat rumah Arab tu? Saya ada saudara dan kita pergi. Saudara kau Arab? Ada saudara belah bapak saya. Atuk saya. Serius lah? Ada. Masih ada pakcik-pakcik saya. Dia ingat sikit muka kau. Tak, aku nak tengok Arab kat mana dia. Tengoklah. Ada. Tak, dia bukan nak Arab ni ada kat muka kau dah campur. Tak adalah kadang-kadang ni. Tapi susu galuh saudara mara tu masih ada lah di sana. Jadi mereka tak ada lah orang kata beria macam ni tu. Pagi raya nak kena pakai baju baru. Dia tak ada. Sebab pada mereka hari raya tu hari yang mereka kena rehat sebab mereka betul-betul Baju raya kau lah ni. Baju kan lain macam baju raya kau ada macam bunga-bunga ada. Alah, ni semua. Datuk ni start dah tu. Start. Apa pula aku salah kalau tengok baju raya. Baju raya lah tu. Perempuan untung. Sebab perempuan ni baju setiap tahun perempuan ni banyak menghabiskan duit. Tak betul, baju dia orang asyik tukar. Orang lelaki baju raya pun macam ni je. Ni kurta. Ni takut bini. Jadi tak pakai sepasang. Nanya keluar dengan air. Keluar dengan air je. Asal tak pakai sepasang takut bini pula? Yelah. Dia kata, dia nak pergi mana? Jangan nak pergi nikah pula. Tak baju raya ke mana? Tak macam ni tengok ni kan. Mahal ni Tok baju. Setahun sekali je. Berapa pasang Tok? Kalau macam kau raya berapa pasang? Tak adalah, saya ada 3 pasang je. Itu pun 3 pasang pun tak pakai pun semua. Kadang-kadang tahun depan kita tak buat pun baju. Kita pakai lagi yang tak pakai tahun sebelumnya. Kau jujur tak jujur? Jujur lah. Tak, kau jujur tak jujur ni? Jujur. Kadang-kadang sekarang perempuan sekarang ni, dia orang dah beli baju tak payah tunggu raya. Yelah, kalau kau tunggu raya memang tak berbaju dah kau. Maksud saya, dia orang kadang-kadang hari raya tu, dia orang tak payah fikir sangat baju raya. Sebab dia orang dah ada baju-baju yang dia orang beli sebelum ni yang tak pakai hari raya. Dia orang pakai masa raya tu. Kau cakap dia orang ke cakap kau? Semualah. Kebanyakan perempuan tu. Tanya Lily tu. Aku kesian tengok dia orang. Aku tengok macam bukan baju raya je kan. Susah macam mana kau dorang ni sebenarnya.
Inilah yang katakan apa ni suasana hari raya. Suasana sajalah kita orang borak-borak ni kan. Suasana hari raya ni sebenarnya korang rasa lain, kita orang rasa lain. Tak semestinya kita orang susah. Betul. Tapi sebenarnya kemeriahan tu sebenarnya tak semestinya keluarga kecil, keluarga besar, keluarga susah, keluarga kaya, dia tak ada. Kemeriahan tu adalah nikmat yang Allah bagi kepada seseorang ataupun sesebuah keluarga. Yang paling penting berkumpul dan rasalah nikmat itu. Betul. Kerana nikmat ni takkan dapat dibeli dengan wang ringgit. Dan kita rasa bila kita tengok dulu masa kita zaman kita kecil-kecil pun kita pun ada peringkat kita membesar kan. Jadi kita dah lalu fasa tu. Jadi rasa kemeriahan tu memang tak boleh lah. Kita kata daripada 10 malam terakhir tu memang kita dah count dah. Kita dah countdown dah sampai nak tunggu pagi raya kan. Jadi kepada semua yang menyambut hari raya, selamat hari raya, maaf zahir dan batin, yang berhati-hati di jalan raya tu. Ini mesej paling penting sebab kita kunjung mengunjung tu, dalam kita nak pergi kunjung mengunjung, berhati-hati di jalan raya. Semoga semuanya selamat tiba ke destinasi yang dituju. Saya pun nak menyusun 10 jari, mohon ampunan maaf. Yalah, kita dah 5 season dah. Kan 5 season kita buat ni. Saya pun selalu ada salah, ada silap saya dengan Datuk Nana. Saya nak mohon ampun lah kan. Salah silap pada bulan yang baik ni, bulan Syawal ni kan. Tu dengan kau pun tu kan. Aku betul-betul nak minta ampun, minta maaf kau tu. Sebab kadang-kadang aku bukan nak kutuk kau, nak menceriakan keadaan. Tak, kita berdua kita faham tu. Kita nak bagi yang kat luar sana. You jangan ingat momen-momen yang kita buat tu adalah momen yang serius. Tak. Kau tak nak minta maaf dengan aku? Saya pun nak minta maaf ni. Saya pun nak minta ampun, minta maaf kan. Susun 10 jari dekat Datuk, dekat semualah dalam jari kau. Cukup. Okey. Kadang-kadang ada orang cakap susun 10 jari pun jari satu tak ada. Cukup. Cukup. Okey. Saya tak cukup 10 ni, 10 lagi jari kaki saya ni. Tengok, orang ajar tu. Jari kaki tu dekat. Taklah. Memohon keampunan. Sama-sama sebab Datuk lagi tua daripada saya. Kan saya kena hormat orang yang lebih tua. Jadi kadang-kadang pun saya pun terkasar bahasa dengan orang yang lebih tua. Jadi sama-samalah kita minta ampun, minta maaf. Jadi untuk semua yang kat luar sana pun, saudara-saudara Islam kita kat luar sana, saya pun nak mohon ampun dan maaf atas kesilapan, kekasaran, keterlanjuran kata sepanjang. Macam di bawah wali pula. Maaf ni. Nak macam ni. Minta maaf lah. Kita kan cara minta maaf kalau sepanjang, bukan daripada season 5 ni je tu, daripada season pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Sebab kita ni masih lagi dia orang tonton daripada season yang pertama. Jadi minta ampun, minta maaf. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bagaimana ikatan ketupat ini yang dicantumkan, dianyamkan, begitu disimpulkan, begitulah simpulan yang harus berlaku dalam kita manusia yang masih ada keluarga, silaturahim dengan sahabat-sahabat, menyambut Syawal ini. Bermaaf-maafan itulah di antara kekuatan bagi hidup kita yang aman damai. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Semoga jumpa lagi. Terima kasih kepada semua tetamu-tetamu yang datang. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya ya. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Jom makan. Jom. Selamat Hari Raya, jom makan. Produksi Hitam Putih mengucapkan Selamat Hari Raya.